Untuk pengetahuan penonton-penonton semua, ini adalah kaki kipas sebenar. Ini wajah-wajah kaki kipas sebenar. Jadi siapa-siapa yang nakkan kaki kipas ni untuk bekerja, silakan ambil nombor telefon. Sekejap lagi nombor telefon ni akan tertera dalam video ni. Inilah kaki kipas sebenar. Kadang-kadang ada bau deodoran. Dia jangan meracik peluh dia ketiak dia. Okey lah, ni dah boleh ni ayam ni. Tapi dah cantik dah tu. Dah kira macam Dah cantik dah. Kamera boleh depan lagi? okey. Aish. Kira dah garing lah ni. Ni dia dah cukup matang dah. Cukup matang dia. Ini projek hari ni lah. Untuk hari Sabtu. Hari Sabtu. Pada tarikh 1 hari bulan November. 1 bulan November. Hari ni adalah hari keramat dia. Hari kiamat. Bukan. Hari kiamat. Hari keramat. Keramat. Kalau kiamat tak ada. Kalau Kiamat, kiamat api ni tempat lain. Dah tiup sangka kala kedua. Hari akhirat. Hari akhirat. Itu memang masak kat rumah api. Tukang rasanya dah rasa. Bukan masak nasi. Dia orang kata ayam ni sedap. Tapi belum makan lagi ayamnya. Apa macam mana macam mana cerita? Apa? Macam mana cerita? Ayam belum masak, belum makan. Tapi dia berkata dah sedap. Sedap. Itu mungkin kipas. Satu Itu apa? kipas. Itu adalah kipas sebenar jugalah. Tak tahu yang mana satu kipas. Bayangan apa? Cuba jawab. Kalau nak komen pun sila komen TikTok saya. Yang mana satu kipas sebenar? Belum masak dah sedap. Belum masak dah sedap. Kemudian Jadi kat belakang tu. Ya. Cik. Depa dah makan. Masalah depa dah makan. Ayam ni Abang tak ada beli kan? ni abang nak bagi Aduh. bagi terjemahan lah, bagi apa? Sedap Penerangan. Sedap hati. Apa orang panggil apa? Panggil Hari kata. orang kata apa? Bukan terjemahan. Orang panggil Penerangan. Penerangan ni maksud dia apa? Jabatan penerangan. Entah lantak lah. Ayam ni belum masak. Dan belum boleh makan. Tapi orang yang masak, orang yang makan dah kata ayam ni sedap. Macam mana cerita? Adakah mereka berdua ni kaki kipas? Ataupun yang berdua tu lagi kipas kencang? Ini dia tak ada kipas. Dia tak ada kipas. Tapi dia nak makan. Saya pun pening. Saya pun pening lah. Apa yang saya tahu, saya tak tahu. Pencerahan. Abang nak cakap tadi pencerahan. Nak sebut pencerahan tu payah. Apa yang saya tahu? Saya pun tak tahu. Masak ni loh. Saya pun tak tahu. Saya pun keliru. Keliru lah. Keliru kata orang Batu Tujuh. Ini bah hakim sama bah ibat. Tapi dah garing dah tu. Boleh makan dah tu. Sambung dulu pak. Dekat pernah jumpa api. Nampak? Dia memang dia perap dia memang merah. Kau yang perap kan? Dekat pernah jumpa api. Sebab ayam. Okey. Yang Itu memang dah masak lah.
Cepat ugi api ni, oi. Oi, kali angkat. Beginilah keadaan pemandangan persekitaran. Apa nama Kelate ni? Sungai Gapis. Di Kampung Sahum, Sungai Siput Selatan. Dulu asal dia ni, tempat ni tahun 1995. Pos Dipang. Inilah air sungai Pos Dipang yang banjir besar tahun 1995. Ketika itu anak saya lahir. Tapi tempat ni jadi tempat perkelahan lah. Macam-macam dah. Ada apa pembangunan di sini lah. Jadi di sini percuma lagi. Kalau tempat-tempat lain tu mereka pun nak cari dana juga untuk kampung-kampung dia orang. Tapi di sini percuma lagi, masih lagi percuma. Jadi sebelum dia berbayar, sebelum dicukai parking semua sekali, sebab ini melibatkan tanah individu-individu ni. Jadi kalau dia orang kata dia orang nakkan cas atas pengunjung, dia orang boleh buat. Tapi buat masa ini dia orang okey lah, tak buat lagi cas untuk pengunjung. Terima kasih pada tuan tanah kerana kami memang mencari tempat yang cuma. Itu saja. Sekian daripada saya. Laporan untuk keluarga saya je. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.